You, mana ni you? Ni tempat I nak ni lah, I singgah kejap beli ubat yang tengah viral dekat TikTok tu. Apa tu? Jamu ke suplemen ke tak tahu. Yang kita cuba. Tapi kata-kata orang kenalan-kenalan I bilang ubat dia bagus. Bagus untuk tulang. Kita tengoklah. Ni kedai dia Halim Razak Maju. Tapi dia kedai ni tau, kedai perabot sebenarnya. Kaunter ni WBB. Berapa dia? Kaunter ni. Sini line up sini. Oh ni line up. Ni semua beli ubat. Dia asalnya ni tempat factory perabot. Kilang perabot. Dia nak beli ubat ni. Pergi doktor cakap pembelian ni saya diragukan oleh sahabat isteri saya untuk cuba kasih saya 2 botol sebelum saya makan 2 biji satu kali. Berapa ni? Saya lupa saya ada lutut dia masalah. Dia tak boleh lebih daripada Saya nak tipu lah, tapi memang terjadi kepada saya lah. Jadi saya harap siapa yang nak mencuba yakin dan Dengan you nama. jangan dengar cakap orang, kena yakin dengan ini. ambil tiga-tiga. Bayar sama. Memang tak ada saya kata Sebenarnya saya ni baru tahu tentang HW ni kan. Dan hari ni saya memang ada dalam 1 minggu. Saya 200 apa? ada ni problem. Tak boleh jalan. Bisa lah. Kadang-kadang lengur gitu kan. Rupanya ada perubahan. Jadi kita terus. Dah beli. Okey, apa yang saya ketahui dari teman-teman. Jadi untuk orang Singapura beli 3 botol je satu orang. Jadi ni saya cakap dengan beli 3 botol dapat 6 botol lah. Kalau orang Malaysia boleh beli 6 botol. Jadi itulah dia ada kawalan lah. Ada kawalan sikit. Kita cuba. Ni original. Ini dia kok.